Kita nak cerita batuan puyuh pula tuan-tuan. Batuan puyuh ni ataupun batu puyuh ni salah satu geotapa ataupun geosite penting yang terletak kat Pulau Tubor. Lepas tu merupakan sebahagian daripada Langkawi UNESCO Global Geopark loh. Sangat bernilai loh dari sudut saintifik sebab sejarah geologi dia yang sangat tua tu. Lokasi ni nak abang kat hampa terkenal dengan penemuan fosil. Nama fosil tu graptolith. Melimpah graptolith di situ. Graptolith ni haiwan marin purba yang hidup berkoloni. Lepas tu digunakan oleh ahli geologi sebagai penunjuk usia lapisan batu dari zaman Paleozoik awal tu. Kira-kira 400 hingga 500 juta tahun dulu. Batu kat sini ni sebahagian daripada formasi setui yang terdiri daripada batu kapur gelap, lapisan batu klastik, macam batu syal dan batu lodok. Lapisan ni merekodkan sejarah enapan laut purba yang berterusan. Terletak di pesisir pantai batu di Pulau Tubor, dekat dengan kawasan Teluk Puyuh dan juga Bukit Kecil. Batu puyuh ni juga sebahagian daripada laluan geopelancongan di Pulau Tubor yang duk promosikan pemeliharaan alam sekitar dan pendidikan geologi. Langkawi Permata Kedah.